Kalau boleh kita jangan buat satu tempat lah, satu tempat yang sama. Pasal apa? Pasal kita risau wayar biru dekat belakang ni dia makan sekali, takut luka lah. Kita hanya buat sekali je, lepas tu kita kena pusing ke belakang ni ataupun tepi dia ke macam ni. Tujuannya kita nak buat dua garisan supaya senang kita nak buang. Jadi kita dah boleh kepak macam ni. Macam gitulah cara macam mana nak buang lebat lama ni. Okay, lepas tu yang ni kalau bersih tak payah kikis lah. Tapi kalau macam yang sini ni, yang sini pun kita nak tukar juga. Kita buang yang lama semua. Sama juga letak satu lain. Ini kena tekan lah, takut kena tembaga dia. Kena hati-hatilah. Okay, satu. Lepas tu kita kena pusing ke tepi dia ke ataupun ke belakang dia. Kita nak buat dua garisan yang kita potong lah. Buat dua garisan. Okay. Lepas tu cuba kepak dengan tangan, boleh tak? Kalau tak boleh, kena buat sikit lagi lah. Buat tempat lain pun tak apa. Pasal bila kita buat banyak garisan, benda ni akan jadi longgar. Kena buat lama ni dia akan jadi longgar. Okey. Jadi nak buat ni kena hati-hatilah. Sebab kita takut kena tembaga ni putus. Nak sambung susah lah, pasal dia kecil. Kena hati-hati ni. Kena hati-hati, takut tembaga ni putus. Ini dah keras dah ni, nampak tak ni? Kalau lembut, kalau yang baru macam ni lah.